saya. Ada tak? Ataupun you see get punya pun ada, betul tak? Itu memang sebab apa? Sebab mark kita pakai. Mark kita pakai ni, so kita pun teruskan pakai lah. Sama, betul tak? So that's why you tengok kan, ini ubat gigi warna apa? Warna putih, betul tak? So putih ini sebenarnya dia buat daripada apa? Ini ialah gigi kita. Okay, gigi kita, hazel tooth ada. So ini gigi kita so you tengok ini X X adalah apa? X ialah kita dulu pakai punya ini. Betul tak? Warna putih. So warna putih ini sebenarnya daripada apa? Shilling kapur. Kapur shilling yang buat itu bumbung punya kapur shilling. Okay? So kalau you pernah guna ini, you pernah tak rasa dia macam pasir-pasir macam tu? Betul tak? So kalau yang forever punya kan, warna dia apa? Warna dia warna hijau. Betul tak? Warna hijau ni bukan sudah berkulat tau. Kalau you tak pernah pakai, nanti you buka, terus kenapa warna hijau? You pun cerita kat saya, Fel, ini ubat gigi sudah berkulat ke? Saya kata tak, ini memang hijau sebab dia ada letak chlorophyll. Okay, ini macam gigi kita. Okay, gigi kita. Okay, gigi kita memang ada enamel. Ini kita punya berus gigi. So hari ini saya akan gosok gigi saya dengan berus gigi yang ini. Okay, so you tengok kan, biasa kan, bangun pagi memang kita gosok gigi, betul tak? So biasa gosok gigi you gosok berapa lama? Cuba type kat situ. Berapa lama you gosok gigi you? Cuba type. Kalau rumah you ada macam plastik macam ini yang kita dulu letak CD punya kan, you boleh buat demo macam ni kat rumah kawan. Okay, you gosok gigi. Gosok kan. Bila you gosok kan, you rasa dia memang ada pasir-pasir macam tu yang warna putih. Okay, so yang warna putih ini memang dia sudah tulis kat dia punya botol dia ada fluoride. So fluoride ini sebenarnya dia untuk basmi kuman, betul tak? Tapi kalau kandungan terlalu tinggi, kita selalu kan gosok gigi mesti kita ada tetelan, betul tak? Ubat gigi. So bila kita telan-telan lama kan, dia boleh menjejaskan kita punya masalah saraf kita, otak kita. Terutamanya macam kanak-kanak yang baru belajar untuk gosok gigi, you suruh dia ludah, dia akan telan, betul tak? So that's why bila lama-lama telan, sebenarnya tak bagus untuk kesihatan. Tapi yang forever punya kan, dia langsung tak ada fluoride. So that's why kalau kita sudah tertelan pun, kita tak risau. So dia tak ada fluoride, macam mana dia nak basmi kuman? So dia menggunakan bee propolis. So that's why kalau you baca kat dia punya botol dia ada bee propolis yang boleh membantu untuk basmikan kuman. Okay? So that's why kita gosok-gosok gigi kan, berapa lama kita gosok? Ada pernah kira berapa lama you gosok gigi? Waktu yang paling best yang paling tepat doktor gigi cakap mesti gosok 3 minit. Okay, 3 minit, selepas 3 minit kita makan, kita gosok. Okay, 3 minit ialah masa yang paling bagus. Okay, lepas tu selepas kita gosok kita nak kumur, betul tak? Kita nak kumur tu berapa banyak air baru boleh kumur sehabis semua itu ubat gigi yang tak bagus ini. You nak kumurkan daripada mulut you perlukan at least 8 gelas air kumur. Okay, baru ubat gigi yang ini akan keluar sepenuhnya daripada mulut. Kalau tak, kadang-kadang you sudah kumur kan, you minum air, you telan air liu, you akan rasa lagi itu ubat gigi. So maknanya itu benda akan tenang dalam kita punya badan, nampak tak? So kalau hari ini you guna yang forever, you tak risau lah. Okay, bukan kata you tak perlu kumur juga, tapi you tak risau macam yang ini sebab ini memang ada fluoride. Okay, so ini dah 3 minit kan, I gosok kan. So selepas kosong kita akan cuci. Semua memang tak boleh tisu. Okay, memang tak boleh. You nampak tak? Tisu kaki saya. Sangat jelas you tengok, nampak tak? Tak nampak tak apa, saya ada kain hitam. Nampak tak? Dia sudah cover bahagian X, bahagian ini. Kalau boleh nampak bagi I satu yes, boleh nampak. Nampak tak yang bahagian X ni dia sudah macam sangat blur. Wah, yang sebelah forever
sangat jelas you boleh ambil gambar. Tolong I snap sekejap. Snap gambar nanti boleh send dalam group. So you boleh nampak memang sangat jelas tempat yang kita guna ini. Okay, macam pasir-pasir punya. So that's why kenapa kita punya gigi ni kan sebenarnya dia ada satu perlindungan. Kita panggil animal. So animal ini bukan animal tau. Animal ini memang dia satu perlindungan gigi kita. So bila kita ada animal perlindungan ni, kadang-kadang you ada rasa tak bila kita minum air sejuk, you rasa mengilu, ada tak? You minum air sejuk makan ais krim mengilu gitu. Sebab apa? Gigi you sudah tak ada perlindungan, gusi you sangat lemah. So that's why you punya gigi sudah tak ada perlindungan. Sebab ini dia sudah hakiskan you punya perlindungan. Okay? Tapi forever punya tadi you nampak kan, you gosok dia masih lagi sangat licin. Dia tak ada, dia sangat lembut punya. Structure dia sangat lembut. Sangat melindungi kita punya gigi. Nampak tak? So that's why kalau ini lama-lama you pakai memang gigi you rosak. Gusi you jadi semakin lemah. Okay, that's why memang jangan guna yang ini. Yang forever punya best, dia ada pea propolis, basmi kuman. Lepas tu dia ada aloe vera kandungan utama. So kalau bukan saja gosok gigi tau. Dulu saya memang gosok gigi ada tak yang selalu macam gusi berdarah. You gosok je macam Pontianak. Wah, berdarah-darah punya ada macam saya. Ada tak? So saya memang guna ini jadi okey. Lepas tu dulu saya memang selalu ulcer mulut. Ulcer mulut teruk everyday punya. 365 hari memang everyday ulcer mulut punya. Tapi sejak I pakai ini ubat ini, ulcer mulut saya sudah hilang. So that's why kalau kawan you ada masalah ini ulcer mulut, tonsel, you mesti share dia ini. Boleh sapu ulcer. Okay? Kalau you batuk, you boleh telan. Ini ubat gigi boleh telan. Pernah tak makan ubat gigi forever? I makan tau. I boleh telan. Kalau you batuk, you boleh telan. Okay? Lepas tu kalau you masak tonsel, sakit tonsel, you kemam bagi dia kat sini, bagi dia pas minggu kan. Kuman. Memang best sangat ini ubat gigi. Tapi I tak suruh you letak kat itu roti makan roti sapu ini bukan Lepas tu best ialah apa? Ubat gigi ini pakai sikit je. You share ke kawan you. Pakai sebanyak ini je. Sudah cukup. Ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Sikit je you pakai sudah cukup tau. Sangat jimat punya. Okay, lepas tu kalau you batuk, you boleh letak telan sikit. Memang you akan rasa selesa sangat. Sebab dia dalam ada peppermint. So memang you rasa memang sangat segar. Tapi kalau ubat gigi yang macam ini wah, you memang dulu kena pakai banyak, betul tak? Macam ini berus gigi kan. You memang mesti pakai banyak punya. Sampai dia satu garisan satu macam ini, betul tak? Tapi kalau you pakai yang forever punya, sebenarnya sangat jimat tau. Sebiji ini je you dah cukup. Memang dah berbuih punya. Okay, lepas you gosok you rasa memang mulut you memang best sangat. Lama-lama you tak nak pakai ini dah. Yang putih ni you rasa tak nak pakai dah. Betul tak? Siapa setuju dengan saya? So memang sangat jimat ini